Sekali sedetik, setahun terasa, menanti sebentar, 1000 tahun lama. Pujuk rasa dari bimbang bergema, uda hamba nantimu bilakah tiba? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Norshamimi binti Syara Azhar. Nombor matrik saya C24A2104. Saya ingin membentangkan tentang novel Uda dan Dara, merupakan karya Usman Awang. Yang pertama, kita dapat lihat daripada jurang dua kelas sosial yang berbeza. Konsep darjat dan masyarakat Melayu digambarkan melalui kewujudan dua kelas sosial yang berbeza, iaitu watak dara yang datang daripada keluarga yang berada, manakala Uda ialah pemuda tani daripada keluarga miskin yang hanya memiliki sawah sekangkang kera. Ini dapat dibuktikan dalam drama tersebut, iaitu Uda sendiri mengakui jurang ini dengan menyatakan adik ini daripada keluarga yang di atas, abang dari keluarga di bawah. Jarak ini memisahkan kita, jarak darjat. Yang kedua, perbezaan dari segi nilai budi dan manusia yang ditimbang dengan wang ringgit. Dalam adab budaya yang dipengaruhi perbezaan darjat, nilai seseorang manusia atau kesucian cinta tidak lagi dipandang dari aspek moral atau budi bahasa, sebaliknya ditimbang melalui material dan wang ringgit. Seperti yang terdapat dalam novel Uda dan Dara, watak ibu dara dan alang bakhil iaitu tuan tanah memiliki pemikiran kelas atas. Mereka mementingkan kedudukan dan kemewahan dalam memilih pasangan hidup untuk dara. Bukan itu sahaja, ibu dara menolak pelawaan awal keluarga Uda secara halus kerana menganggap Uda terlalu miskin. Beliau membandingkan Uda dengan calon-calon lain yang berpangkat atau kaya seperti anak haji kaya, anak penghulu di Tanjung Sedili, dan anak-anak muda dari kota yang makan gaji. Perbezaan ketiga ialah kepercayaan terhadap darah mulia ataupun keturunan. Konsep perbezaan darjat juga dikaitkan dengan kedudukan keturunan atau status sosial keluarga. Apabila Uda pulang dari kota setelah mengumpulkan wang untuk meminang dara, ibu Uda mengingatkannya bahawa halangan perkahwinan mereka bukan lagi sekadar wang ringgit, tetapi faktor keturunan. Perbezaan konsep adab dalam budaya Melayu yang terakhir ialah dari segi tuntutan adat yang menindas golongan miskin. Adab budaya Melayu seperti urusan meminang dan hantaran perkahwinan dimanipulasikan oleh golongan atas yang menindaskan hak golongan miskin. Dengan mengambil contoh daripada drama Uda dan Dara, syarat yang ditetapkan ialah mengumpul wang ringgit dengan memaksa Uda berhijrah ke kota. Watak Utih mengkritik tindakan tersebut dengan berfalsafah bahawa jika wang yang menjadi syarat, maka yang berkahwin kelak bukanlah manusia, tetapi wang ringgit. Dan wang itulah yang memisahkan manusia daripada kelas asalnya. Secara kesimpulannya, melalui drama Uda dan Dara, kita dapat lihat bahawa Usman Awang amat mengkritik adab budaya masyarakat Melayu yang terlalu mendewakan darjat dan wang ringgit. Perbezaan darjat ini digambarkan sebagai musuh kasih dan instrumen peraturan manusia yang tidak adil, di mana akhirnya digantikan dengan kesedaran solidariti dalam kalangan kaum tani untuk menentang sistem penindasan terhadap mereka. Setakat itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.